TVPS Esteklia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tirai pagi ini dibuka dengan penuh semangat di SMK Kompleks KLIA. Saya Nur Dahlia Asira, wartawan TVPS Esteklia. Saya melaporkan secara langsung dari padang sekolah di mana ratuskan wadah sekolah telah pun berkumpul bagi mencayakan acara tahunan yang paling dinanti-nantikan, iaitu Kejohanan Merata Desa Peringkat Sekolah tahun 2026. Jom kita saksikan. Bersama saya Agatian Ganesan. saudara saya Antara Salan. Apakah perasaan saudara telah berjaya menamatkan larian Merata Desa hari ini? Perasaan saya adalah saya sangat gembira dan bangga sebab ini adalah tahun terakhir di SMK Kompleks saya untuk abang. Juga saya sebagai pengerusi Rumah Nilam, saya sangat bangga juga sebab saya dapatkan nombor 6, dapat menamatkan larian ni. So saya akan rindu SMK Kompleks KLIA. Thank you SMK Kompleks KLIA. Saya akan rindu you sangat. Thank you cikgu-cikgu juga, kepada semua cikgu dan cikgu rumah sukan saya, semua bagi sokong kepada saya. Thank you so much. Siapakah yang bakal bergelar juara dan rumah sukan manakah yang akan menjulang trofi ke-9 tahun ini? Sama-sama kita nantikan keputusannya sebentar lagi. Sekian dulu dari laporan saya, tim TVPS Esteklia. Desa